Betul ke gaji RM10,000 dah boleh pakai model G350 diesel ini? Hari ini kita ada sebuah unit G350 diesel tahun 2020 datangnya daripada Jepun. Korang sedia maklum, untuk G-Wagon ni orang memang sangat minat dan harga dia memang sangat mahal. Tapi option yang murah korang boleh pakai adalah G350 diesel tahun 2020, 2021. Kalau tahun 2022 korang boleh ambil G400 diesel. Design dia yang boxy, rugged dan over fender bahagian tepi, dan untuk reka bentuk design depan dia memang sangat agresif dan agak mafia. Rim 20 inci. Untuk bahagian belakang G350 pula, korang boleh lihat memang sangat garang. Lagi-lagi kalau korang buat conversion kepada Brabus punya version. Bahagian belakang dah siap dah dengan tayar spare dan ada cover dia logo Mercedes. Ini bukan aksesori semata-mata, ini memang betul tayar spare. Dan untuk bukaan pintu dia bahagian belakang ni yang sangat unik. Sebab apa? Bila kita buka, memang besar macam model 4x4 yang lain juga. Dan sebenarnya untuk signature G-Wagon ni juga, dia tak perlu lembut-lembut. Kereta ni tak boleh lembut-lembut. Kalau lembut-lembut, dia tak boleh tutup rapat. Korang kena kasar sedikit. Bahagian dalaman pula, korang akan dapat full leather seat, sunroof, meter digital MBUX. Okey, infotainment dan juga meter digital yang dicantumkan. Kemudian untuk blower aircon adalah turbine design dan dia ada juga 4x4 which is iaitu adalah 4matic. Jadi betul ke gaji RM10,000 boleh pakai G-Wagon ni? Sebenarnya tak boleh abang-abang akak-akak. Sebenarnya orang yang pakai G-Wagon ni lebih kepada orang yang berniaga. Sebab apa? Kalau contoh harga ini tahun 2020 adalah RM440,000. Okey, RM440,000 on the road sekitar RM449,000 anggaran dengan NCD 55%. Jadi kalau korang buat loan 9 tahun, monthly korang akan sekitar RM6,000 ke RM5,000 macam tu. Jadi bila dikalikan dengan 3, dah lebih daripada RM10,000 dah. Jadi anda kata korang berminat dengan model G350 diesel ini, boleh saja isikan detail dekat bahagian bawah ataupun tekan link yang ada di bio saya. Tapi saya nak tanya dekat korang,